Baik Datuk, untuk kita pergi ke satu diskusi yang lebih tepat tentang dasar negara, tentang pendidikan sekarang, tentang pelan pendidikan tinggi Malaysia. Tadi Datuk dah sentuh sikit macam mana UKM boleh integrasi dengan pelan tersebut. Tapi bagaimana pandangan Datuk sebagai individual tentang keseluruhan pelan tu, mungkin dalam segi teras ini macam tu Datuk? Yang pertama, kita memang menyokong bukan sekadar pelan itu, tetapi kita akan menyokong pelaksanaan pelan tersebut. Pelan ni antara pelan yang paling komprehensif yang pernah dibuat oleh kerajaan. Dia melibatkan consultation, melibatkan pembentangan dengan stakeholders, ramai orang yang memberi pandangan. Dia memakan masa yang lama untuk membina pelan ini, dan pelan ini juga melihat kepada pelan sebelum ini. Tetapi pelaksanaannya bergantung pada kita. Dan pelan ini memakan masa 10 tahun. Dalam 10 tahun, dunia berubah. Siapa pernah sangka daripada tahun 2015 hingga 2025, ada COVID, ada peperangan, ada tekanan, ada perubahan teknologi. Jadi dalam 10 tahun yang akan datang, kita harus ambil kira apa yang telah terjadi sebelum ini. Dan kita membuat perancangan ke hadapan. Jadi tumpuan kita yang pertama tadi kita kata, berkenaan dengan graduan. Graduan tidak semestinya makan gaji. Graduan seharusnya mencipta pekerjaan. Yang nak makan gaji, kita akan berikan skill, berikan usaha untuk networking supaya mereka ini dapat pekerjaan, menepati kehendak masa depan. Dan di UKM kita membina jaringan global. Okey, salah satu daripada pelan ini adalah berkenaan dengan globalisasi. Tetapi globalisasi ini kita buat, kita pergi ke luar negara, bertemu dengan rakan-rakan syarikat Universiti Tersohor, syarikat Tersohor, badan antarabangsa yang kita perlu belajar dan membina jaringan. Dan jaringan ini bukan sekadar untuk ahli penyelidik, bukan sekadar untuk pensyarah, tetapi juga untuk pelajar. Supaya pelajar kita bila keluar, dia faham isu globalisasi, dia ada jaringan dengan luar negara, dengan industri, dengan badan antarabangsa. Supaya makna globalisasi itu meluas, menepati kehendak semasa dan kehendak pemegang taruh kita.